beribadah di bawah tanggungjawab Muaz. Yang kita nak skor untuk peperiksaan ni, kita kena skor lelaki duduk dalam satu kelompok, perempuan duduk dalam. Saya berasal dari Tanjung Karang. Lepas tu pindah ke Pelabuhan Kelang. I was born on 4th August 1996. Please explain about yourself. Maksudnya dari TDV ni ada keburukan dan kebaikannya. Pasangan yang berlainan gender. So dengannya itu tidak dibendung, maka gejala tersebut akan berleluasa dan makin hari makin merebak seumpama luka menjadi barang. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Ini sejenis pokok harga kaki sunat. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. Macam dekat kamera lain. Dan perjalanan kami banyak jauh, sungguh penat. Banyak benda yang kami dapat jumpa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Mine, oh mine. Treasure, that is what you are. You're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. Kamila Samar. Treasure you. Oh, you are my Memenatkan sebab track dia. Track dia detail sebab tanah lembab. Tapi sangat seronok bila dapat jumpa yang terjun. Cik, kami telah pun sampai. Tu nampak tu meriah tak meriah? Teruja. Teruja rasa dok. Rasa dok. Excited. Ini bukan nak sesi menangis-nangis. Okey.
ayam itu. SCAD adalah Skuad Cemerlang Akademik yang kita anjurkan kepada pelajar-pelajar sijil tinggi agama Malaysia, iaitu STAM, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 6 yang mengambil jurusan agama di sekolah. Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Persatuan Pendidikan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia yang diketuai oleh Saudara Muhammad Adib Anas bin Muhammad Noor bersama-sama untuk menganjurkan program Skuad Cemerlang Akademik di seluruh Malaysia. Tiap negeri mempunyai satu program Skuad Cemerlang Akademik. Objektif utama program Skuad Cemerlang Akademik adalah untuk melahirkan generasi yang belajar dalam jurusan agama untuk mencapai keputusan mumtaz, di samping membentuk motivasi diri dan kepimpinan dalam diri masing-masing. Banyak input-input yang dapat saya belajar, khususnya dalam bahasa-bahasa yang lain, bukan sekadar bahasa Arab, malahan bahasa Inggeris juga, dan juga keyakinan dalam diri sendiri untuk bercakap, dan juga pentingnya suasana dalam bermasyarakat ataupun berkumpulan. Bermakna meninggalkan kesan yang cukup mendalam dekat terhadap diri saya kerana telah membuka mata saya terhadap kepentingan untuk kita berkomunikasi di halayak ramai, dan seterusnya program ini juga membantu kebanyakan rakan-rakan saya yang menghadapi masalah untuk berbicara di halayak ramai. So secara tidak langsung ia akan meningkatkan self confidence. Dia dapat merapatkan ukhuwah antara kita orang satu batch. Dia dapat membantu kami semua berkomunikasi di hadapan khalayak ramai. Ramai pelajar yang daripada sekolah kami ni kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Dengan cara ini dapat membantu kami semua berkomunikasi dengan masyarakat luar di hadapan khalayak ramai dengan memberi idea-idea lebih bernas. Dengan cara ini juga dapat menonjolkan bakat diri dalam diri masing-masing. Banyak input yang saya dapat, antaranya setiap manusia perlu ada matlamat dan inspirasi dalam hidup mereka. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi seorang pegawai polis. Tapi bagi saya, walaupun saya bersekolah agama, tapi itu tidak menjadi penghalang 100% kepada cita-cita saya. Nampak rambut, tiba-tiba rambut tak ada. Tak ada lah. Contoh macam kita puasa duduk macam ala lagi kita Sampaikan memang bangsa faham game ni macam mana nak main. Pertama sekali sebagai pengerusi Persatuan Pendidikan Pelajar Islam Malaysia, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jamer Khair Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan juga Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan yang telah sama-sama menaja untuk program Skuad Kecemerlangan Akademik Sijil Tinggi Agama Malaysia. Dan saya berharap program-program sebegini dapat membentuk pelajar-pelajar STAM agar mereka lebih berfikiran di luar kotak dan dipandang tinggi oleh masyarakat setempat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Jamil Khair Baharom kerana telah menganjurkan program ini. Kerana mengangkat kami sebagai pelajar-pelajar STAM setara dengan pelajar-pelajar STPM, diploma dan seangkatan tangannya, dan diharapkan dengan khidmat beliau tersebut mampu menjadikan pelajar mampu menarik perhatian lebih ramai pelajar-pelajar untuk mengambil STAM.